Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada semua ibu ayah yang berada di dalam link Zoom pada pagi ini. So, terima kasih kerana setia bersama dengan podcast Dear Parents Hati Murni. InsyaAllah pada pagi ini kita akan kupas lagi topik yang sangat-sangat menarik, iaitu topik yang berkaitan tentang jangan tunggu sempurna, cukuplah hadir membina jiwa. Jadi bersama Ustaz Siti tak kupas seorang lah tajuk ni. InsyaAllah kita akan kupas bersama dengan yang berbahagia Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, tetamu istimewa yang kita jemput pada pagi ini untuk memeriahkan lagi konten yang kita akan beri pada pagi ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Siti. Sama. Sihat ya Ustazah ya? Alhamdulillah. Okey. Dan juga Perjalanan salam kita semua salam. okey ke? Okey, masya-Allah. Masya-Allah okey. Walaupun biasa hari Sabtu pagi tu kan pergi pejabat kan, tapi lancar. Okey, Alhamdulillah, syukur. Sebab katanya hari ni dekat Melawati ada Menteri Besar datang merasmikan kopi apa entah. Banyak kopi-kopi lah hari ni. Sekarang memang tengah trend. Gen Z suka kopi ya. Betul. Okey, baik Ibu Ayah. So dan juga Ustazah. Hari ini kita akan membawakan satu topik iaitu jangan tunggu sempurna, cukuplah hadir membina jiwa. Jadi banyak-banyak podcast yang kami buat sebelum-sebelum ini adalah relate kepada parenting lah. Parenting keibubapaan kan. Dan kita pun menerima sebenarnya setiap kali program kita menerima banyak soalan daripada Ibu Ayah. Betul. Yang saya faham bahawa, yang saya nampak bahawa podcast Dear Parents ni sebenarnya adalah satu platform yang menjadikan ibu ayah ni belajar sesuatu, meluahkan juga sesuatu, dan dibantu dengan jawapan-jawapan oleh tetamu yang kita jemput lah dalam rancangan ini. Baik. Okey, baik Ustazah. So, boleh saya masuk soalan yang Boleh, pertama silakan. ya? Okey. So, baik, soalan saya yang pertama Ustazah, bila kita sebut jangan tunggu sempurna, cukuplah hadir membina jiwa, apa sebenarnya maksud hadir dalam kehidupan seorang anak? Okey, perkataan hadir itu maksudnya dia datang kan. Tapi bila kita kata hadir dalam jiwa anak ni, maksudnya walaupun kita tak muncul, tapi dia akan sentiasa lekat di hati. Jadi sentuhan hadir ini adalah sentuhan di hati. Okey, kalau kita ingatlah dulu kecil-kecil kan, rasa-rasanya yang paling memberi kesan pada kita atau yang paling kita ingat sampai sekarang, adakah marah mak atau kasih sayang mak, mak cium kita, mak peluk kita, kan, mak dakap kita, mak cakap dengan kita, atau setiap permainan yang mak belikan. Mana yang kita lebih ingat? Kalau saya nak jawab Ustazah, Ustazah. yang saya nak jawab adalah sewaktu saya dikejar dengan penyapu. So maksudnya waktu mak saya marah saya. Ya. Itu yang momen yang saya paling ingat sekali. Betul. Sebab dia hadir. Dia hadir dalam hati kita. Faham? Dia dalam bentuk emosi-emosi. So sebab itu juga kita perlu memahami, walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam ni dalam sejarah dia tidak muncul, kerap muncul di hadapan anak andanya Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim sentiasa hadir. Hadir dalam erti kata meletakkan matlamat hidup, hadir dalam erti kata mendoakan, hadir dalam erti kata memberikan kata-kata semangat dan juga panduan-panduan dalam kehidupan. Masya Allah. Jadi itulah dia maksud hadir. So sebagai ibu dan ayah, kita perlu hadir, maksudnya dari sudut emosi anak-anak tu. Kalau dia berhadapan mungkin dengan keadaan yang sama, contohlah kita buat silap, mak kejar dengan penyapu kan. Tapi bagaimana kita boleh buat hadir dalam bentuk yang lebih indah dan lebih memberikan semangat. Faham? Okey, contohlah kita buat silap. Bila kita buat silap, selalu apa yang kita perlukan adalah bimbingan dengan penuh kasih sayang. So jadi cuba hadirkan that kind of moment yang kita sendiri nak benda tu pada anak-anak kita. Jadi kalau anak buat silap,
So apa jenis momen yang kita nak anak tu ingat sampai dia esok pun ada anak sendiri, ada cucu sendiri. Faham? So jadi situlah yang kita munculkan empathy jugalah, in other word. Empathy. So adakah dari segi hadir tu Ustazah perlu dinampakkan ke ataupun tidak? Macam tadi Ustazah ada kaitkan dengan Nabi Ibrahim Yeah. kan? So yang untuk masa kita, untuk kita sekarang ni, adakah perlu dinampakkan ke ataupun tidak? Sebab ada orang yang bagi tahu saya Ustazah, dia cakap macam ni tahu. Sebab saya jenis yang kurang untuk nak nampakkan kasih sayang saya tu. Tapi ada yang bagi tahu saya terkadang kena nampakkan kasih sayang tu. Kena sebut macam mama love you, macam tu kan. Jadi kan Ustazah, macam mana sebenarnya? Okay, dia ada dalam love languages. Kalau kita biasa dengar tu, yang tu agak famous juga. Love languages itu kajian yang dibuat oleh Barat. Tapi kalau dalam Islam itu, dia 5 benda ini pun termasuk juga dalam bahasa kasih. Cuba kita sebut satu persatu. Nanti kita tengok Nabi ada lebih ke atau Nabi ada bagi ke tak. So kita nak selaraskan dia dengan sunnah Nabi lah. Sebab kita nak jadikan dia ibadah kan. Kalau kita communicate dengan anak-anak ni, kita nak jadikan dia sebagai salah satu ibadah. So bila kita jadikan ibadah tu, yang kita akan rasa ada kepuasan hati, walaupun mungkin keputusannya macam tidak sebagaimana yang kita nak. Kita nak anak sukses, dapat semua A, dapat semua mumtaz contohlah kan. Tapi tidak. Kan? Jadi kita tak perlu sedih sebab kita dah melayan atau menyantuni anak kita ni ikut sunnah Nabi. Okay, kalau 5 love languages yang dikaji oleh Barat, which is benda tu Nabi dah buat lama dah, 1400 tahun yang lampau. Yang pertama adalah bahasa lah. Mami sayang awak. Macam tu kan. Tu bahasa. Sebab tu Nabi pun panggil isteri dia dengan Aish, nama istilah Aisyah. Aish atau satu lagi Humaira kan, yang kemerah-merahan pipi dia. Aish ni maksudnya yang memberikan motivasi, yang memberikan kehidupan. Macam dia rasa macam wow, cerianya hari ini gitulah seolahnya. Yang kedua adalah dengan pujian. Sorry. Tadi yang pertama tu ada dengan kata-kata, dengan pujian lah termasuk. Yang kedua adalah dengan sentuhan. Jadi sentuhan ini boleh sentuh kat pipi dia, sentuh tempat-tempat yang biasa disentuh, yang selamat untuk disentuh kan. Sentuh kepala dia, kucup dahi dia, kucup tangan dia kan. Kalau orang Arab, peluk. Kalau orang-orang Arab ni, dia jumpa budak-budak, dia akan ambil tangan budak tu, dia cium. Kita macam cium. Tapi orang Arab tu, dia ambil tangan budak tu, dia cium. So jadi itu adalah salah satu part of a love language juga. Sebab tak semua anak-anak tu boleh standard dengan satu bahasa kasih. Dan yang ketiga adalah dengan bantuan. Macam mana kita membantu diorang. Kan kalau kita tengok dia ada homework ke apa ke. So kita boleh tanya dengan dia, how can mommy help you? Kata kan. Okay, ataupun baju dia ke, okay ni mami tolong gosok baju, so next time you gosok kan. Jadi macam kita nampak dia tengah engage dengan sesuatu, so kita cuba cari jalan untuk at least membantu dia mungkin dia tengah buat homework, kita senyap ke, ataupun adik dia kacau barang-barang dia, kita angkat adik, kita kata biarkan kakak buat kerja. So dia nampak, oh I am being supported. So itu yang ketiga. Yang keempat, quality time. Quality time ni yang mungkin kita boleh jalan bersama, kita ada percutian ke kan. Okay. Kemudian yang kelima ni, memberi hadiah. Jadi tahabu. Kamu bertukar-tukar hadiah, dia akan membina kasih sayang. Yang tu memang ada tersirat lagi dalam hadis kan. Okay. Dan kemudian kalau kita tambah dengan baginda Nabi SAW, Nabi SAW akan bermain dengan mereka. So ini mungkin kita boleh letak bawah quality time lah. Kan, bermain. Tapi Nabi bermain dengan mereka. Dan kemudian ada lagi 3 waktu yang kita panggil 3 waktu keramat. 3 waktu keramat di mana kalau kita ada waktu tu, anak-anak kita ini memang sangat-sangat rasa dihargai lah. 3 waktu keramat, waktu makan, kemudian waktu dalam kenderaan, dan kemudian waktu anak sakit. Jadi waktu makan, kemudian waktu kita dalam kenderaan, dan kemudian waktu sakit. So waktu-waktu tu maksudnya kita banyak macam tidak perlu menegur ke, ataupun waktu tu kita Waktu gunakan tu lah untuk kalau kita menegur? nak tegur. Waktu tu untuk tegur. Tapi provided kasih sayang tu dia settle. Okay. Sebab kalau kasih sayang tu tak settle, jadi dia punya gelas ni, kita orang kata nak
present, nak serve kan pada orang. Jadi anak kita ni kita pun nak bagi dia presentable pada orang kan. Tapi kasih sayang tak cukup. Faham. Jadi macam kita nak bagi kat orang tapi air dalam gelas tak ada. Faham, So dia tidak faham, boleh faham. tidak boleh perform lah. Faham. So maksudnya kita kena buat dululah yang perkara-perkara sebelum kita nak ambil masa-masa yang tadi tu kan Ustazah, yang waktu betul. makan, waktu drive kan. Okay, faham. Okay, jadi kan Ustazah terkadang dia, kalau kita tengoklah tadi kan, perbualan kita sampai yang last ni kan, so yang saya nampak macam dia relate juga dengan terkadang kehidupan sebagai seorang ibu bapa tu yang terkadang terlalu sibuk kan. So sampai terkadang mungkin tak ada masa sangat untuk kita nak buat benda tu. Macam mana Ustazah untuk kita nak manage perkara tu? Sebab yelah terkadang kita nakkan yang terbaik untuk anak kita kan. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita juga ada tanggungjawab. Dan last sekali kita dah start rasa macam aku tak boleh buat lah benda ni. Last sekali kita pun macam berserah je kan. So Ustazah, kalau Ustazah boleh bagi tips macam mana kita nak manage diri kita juga. Ya, apabila kita berurusan dengan kehidupan kita ni, kita kembali balik kepada sunnah Nabi. Mana Nabi pesan khairul amal adwamuha wa in qalla. Maksudnya sebaik-baik amalan itu adalah yang konsisten walaupun sedikit. Jadi yang walaupun sedikit inilah yang kita ambil hadir dalam hidup anak-anak ini, hadir dalam jiwa anak-anak. Dia bukan perlu 24/7. Kita lock aja masa 15 minit cukup. 15 minit tapi mesti ada setiap hari. Kalau tak boleh 15 minit, berapa minit yang boleh? 10 minit. Tapi 10 minit itu setiap hari. Tak boleh 10 minit, 5 minit. 5 minit tu 5 minit setiap hari. Kena ada di mana waktu tu kita haramkan. Kita gunakan bahasa alhamdulillah kan. Kita haramkan gadget, kita barang-barang inilah yang mana-manalah kita dengan dia sahaja dalam tempoh 5 minit itu. Kita bercerita atau kita dengar cerita dia atau kita duduk sebelah dia kan. Tapi ada komunikasi kita di mana kita cakap, oh cantiknya abang punya lukisan hari ini. Okay, contohlah kan. Jadi macam kita ada engagement itu. Jadi tidak perlu untuk masa yang panjang, tapi masa yang singkat pun cukup asalkan ada consistent. So istiqamah itulah yang membina trust anak-anak. Jadi anak-anak merasakan bahawa hati dia itu sentiasa diberi hak, kan, keinginan dia sentiasa didengari. Walaupun 5 minit. 5 minit, Masya Allah. Yalah, sebab sekarang ni lagilah kan Ustazah kan dengan anak-anak yang ada Gen Z, Alpha kan. Semalam saya ada berbincang dengan seseorang kan tentang Gen ni. Dia kata kalau Gen Z ni biasanya tak bercakap, tak nak eye contact kan. So sebab dia contact selalu banyak dengan phone. kan, sambil. Kan. So tapi kita parents, dia juga parents yang baby boomers kan, apa semua kan. So terkadang bila benda-benda tu berlaku kan Ustazah, dia dah start rasa macam anak tu tadi tak respect dia, kan. So lepas tu kita nak buat pula benda-benda ni kan. Jadi kan terkadang kan Ustazah macam mana lah, sebenarnya saya nampak sebenarnya adalah more kepada kita punya emosi juga kan Ustazah kan. As a parent. So macam mana kita nak manage diri kita tu tadi supaya kita boleh menjiwai mereka tu Ustazah. Yang saya faham lah, sebab saya pernah dengar ada seorang saya tak ingat siapa bercakap, tapi saya sangat setuju dengan apa yang dia kata. Dunia hari ini kita macam seolah-olah mempercayai bahawa antara ibu bapa dan anak-anak ada generation gap. Okay, ada generation gap ini. So dia kata tidak ada dalam Islam yang namanya generation gap. So itu yang kita sebagai ibu ayah perlu tahu, tidak ada generation gap. Walau bagaimanapun, the generation gap yang kita sangka ni perlu diganti pula dengan matlamat. Kita nak bawa mana anak ni? So kalau ada generation gap ni, kita okay, anak ni sekarang ni dah macam tak ada adab, kita kata kan. Tak pandai nak bertentang mata. Kalau bercakap pun dia ikut suka hati dia. So bila kita pandang daripada sudut itu, kerana generation gap dengan gen itu gitu kan. Jadi kita akan lebih jauh. Faham.
Tetapi kalau kita melihat pada matlamat yang kita nak bentuk, anak-anak dengan kita ni, kita nak bawa matlamat dia ke mana? Katalah pembentukan akhlak. So sama ada dia Gen Z ataupun dia baby boomers ke atau Gen Y ke kan. Jadi kita akan fokus pada akhlak. So apakah akhlak yang terbaik apabila bercakap? Okey, kita kata begitu. So kembali balik kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jadi sama ada dia Gen Z, sama ada dia Alpha, sama ada dia Y ke, kan X ke atau baby boomers ke ataupun silent baby ke. Silent baby. So whatsoever, so dia hanya fokus kepada satu saja, pembinaan akhlak, and that should be our KPI. Faham? KPI untuk pembinaan anak-anak. Kenapa anak-anak perlu belajar kafah contohnya? Kenapa kita hantar dia dekat hati murni kan? Kenapa kita hantar dia ke universiti? Dia bukan setakat ilmu, sebab ilmu tu hanya proses. Tapi lebih daripada itu, ilmu itu mesti dah bahasa Inggeris campur ya. Menghasilkan insan-insan yang mempunyai akhlak cemerlang, yang dirindui, yang dibanggakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi wow, deep Ustazah. Ya, sebab kan kita kena buang dulu generation gap tu. Betul. Hanya untuk kita tahu je perangai dia. Tapi it is not to be like sesuatu yang kita pegang sungguh-sungguh sehingga kita melupakan objektif utama. Betul. So kesimpulannya adalah whatever yang berlaku dekat dunia ni, yalah terkadang kita macam itulah, terdedah dengan gen, lepas tu dengan teknologi kan Ustazah. So kita sebenarnya jangan tinggalkan pegangan kita tu tadi pada Quran dan juga sunnah. Kan Ustazah kan? So tak boleh lari daripada situ. Ustazah Siti, kadang-kadang kita perlu belajar daripada anak-anak. Ya. Kan anak-anak ini, katalah dia dengan gadget dia sangat cepat kan, dan kita ni nak mengaji Al-Quran ni nak guna gadget juga, terkial-kial kan, cari kori dia tu kat mana, butang tekan tak jumpa kan. Tadi nak dah tukar kori yang ini, nak tukar ke kori yang lain pula, kenapa butang tadi picit hilang pula kan. So bila kita belajar dengan anak-anak, kita create bonding, dan tak secara langsung itulah momen yang paling indah di mana anak merasakan diri dia sangat berguna dalam hidup mak ayah dia. Jadi kalau kita selalu nak tunjuk yang kita lebih pandai, kita terlebih makan garam. Kita lebih segala-galanya. Yang duduk kat situ tu bukan garam, bukan kematangan, tapi ego yang bertenggek. Faham. Rasa sombong kan, rasa macam aku kena belajar dengan anak aku, tak boleh macam tu kan. So kalau kita nak ambil ia sebagai salah satu daripada persaingan yang sihat, tak mengapa kan. Jadi tapi kalau kita nak ambil itu sebagai nak menundukkan anak, susah. Kan. Saya suka istilah nak menundukkan anak tu. So okey lah, maksudnya sekarang ni what happen yang berlaku pada dalam keluarga kita ke apa ke semua, kita anggap itu adalah satu proses as a bonding. Betul tak Ustazah? Kan? Nak bergaduh, marah itu normal, biasa kan. Nak kejut bising anak pagi kena bangun subuh itu normal, tapi kita anggap itu as a bonding. Betul tak Ustazah? Betul. Jadi once kita tengok benda tu sebagai bonding, dia akan jadi sesuatu yang happening pula. Yang happening, dan anak-anak kita akan ingat benda tu, sebab dia juga akan menempuhi proses mengejutkan anak-anak dia. So waktu itulah dia akan ingat mana kita kejutkan, dan kita tetap hadir walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Okey, menarik topik pagi ni sangat-sangat menarik bagi saya. Okey Ustazah, soalannya kan, ni saya rasa pun soalan yang ramai juga yang parents tanyalah beberapa sesi yang kami ada. Soalannya adalah bila anak dah meningkat remaja kan, kadang-kadang mereka ni makin kurang bercakap, lebih banyak berkawan, bertelefon kan. So macam mana ibu ayah nak kekal dekat dengan anak tanpa membuatkan mereka rasa dikawal? Masa remaja adalah masa yang sepatutnya kita sangat jadi dekat dengan dia. Faham. Ini yang disebut oleh Saidina Umar Al-Khattab kan, wa akhihi sab'ah. Maksudnya kat situ awal sekali 7 tahun yang pertama dia sebut la'ib ibnaka sab'ah, bermain. Lepas tu masuk 7 tahun yang kedua,
Jadi 7 campur 7, 14 tahun kan. Wa adibahu sab'ah. Adib. Pertama la'ib, kedua adib, lepas tu dia masuk lepas 14 tahun ke atas, 15 sampai 21 tahun. Oh. Yang ini akhihi. Kita kena jadi saudara dia. Saudara dia. Saudara macam rakan. Oh. Kena jadi rakan pada dia. So kalau rakan ini, konsep rakan, cuba senaraikan. Nombor 1, banyak sembang. Yang kedua, dia akan banyak beraktiviti bersama. Banyak berkongsi. Dia akan ada gurauan dan sebagainya. Masya Allah. Sharing moment kan. So kenapa benda ini tak berlaku? Sebab kita tidak berusaha untuk rendahkan diri kita menjadi rakan dia. Ya, betul. Sebab kita lebih makan garam. So karakter rakan-rakan dia tu kena ada pada diri kita. Walaupun memang kita tidaklah orang kata tu sama gen dengan dia. Itu yang problem dia. Saya gen Y. Kata saya gen X. Anak saya gen Z. So dia dah create orang kata gap. tu kan dia dah ada gap. Dia yang create gap tersebut hanya dengan melihat diri dia bukan gen yang sama dengan anak dia. Sedangkan Sayyidina Umar kata wa akhi sab'ah. So maksudnya tak ada orang yang lebih layak dan lebih baik, lebih hebat untuk menjadi rakan kepada anak-anak ini melainkan mak ayah dia. Oh, Masya Allah. Sebab apa? Bila mak ayah ni dia jadi rakan, dia pernah muda satu masa dulu. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, dialah insan yang paling memahami anak dia. Okey. Yang ketiga, dia tahu anak dia ni sakit apa, pantang larang makan minum anak dia, dia tahu kan. Dan dialah insan yang sanggup berkorban untuk anak. So, kalau semua benda-benda ini ada dalam karakter seorang kawan, seorang rakan, jangan lepaskan kawan tersebut kan. Betul, Kita kata kawan yang sanggup berkorban untuk dia. Kawan yang memahami isi hati luar dan dalam dia kan. Kawan yang nakkan kebaikan aja. Kawan yang tak pernah jealous. Sebab ialah mak bapak, kalau anak lebih bagus daripada dia ada pride kan. Dia rasa macam bangga. Itu anak aku lah. Bangga. Kalau kawan biasa mungkin santau je dia. Contoh kan. So jadi ibu bapa lah yang paling layak untuk menjadi rakan-rakan anak-anak. So jadi kita yang melayakkan diri kita, jangan kita rasa kita tak layak. Sebab kita sudah melalui tempoh tersebut. So Allah create parents ni tujuannya adalah untuk menjadi pembimbing, menjadi rakan, menjadi perisai kepada anak-anak kita. Masya Allah. So maksudnya tadi tu Ustazah ada 3 tu tadi, yang adab apa semua tu. Dia ada yang keempat ke Ustazah? Maksudnya dah selepas umur 21 tahun. Ada ke Ustazah? Okey. Dia satu laib, lepas tu adib, lepas tu akhi, lepas tu akhi sekali, thumma alki hablahu ala gharibihi. Maksudnya lepaskan tali tu biar dia yang mengendalikan sendiri. Trust. Trust. Faham. So bila dia sudah 21 tahun ke atas, jadi trust them. Contoh kalau dia nak buat pilihan kan. Jadi pilihan tu tak kenan pada diri kita, tapi pada dia suka sangat. So kita ni cuba laraskan, jangan paksa dia untuk ambil kita punya pandangan, tapi kita dengar. Kenapa dia pilih yang ini? So seandainya tidak sama dengan syariat, so kita baru macam bagi clue sikit. Okey. So trust them. Bagi clue bukannya bagi nasihat. Bagi clue tu boleh dalam erti kata nasihat. Nasihat lah. Boleh. Tapi clue tu macam kalau benda ni macam ni macam mana. So contohlah anak kita dah jadi YouTuber kan. Kita kata adik jadi YouTuber ni bagus dik, sebab dia salah satu daripada YouTube ni, dia salah satu daripada karakter Nabi. Tabligh dia menyampaikan. Tapi Umi risau dengan you punya viewers. Sebab you punya video pasal cinta-cintun ni viewer dia banyak. Okey. Viewer pasal adab-adab ni ala ciput je. Umi risau kalau awak ni sebab nak duit awak akan buat ikut viewers punya kehendak. Itu takut jadi syirik. Kan? Syirik tu maksudnya kita buat bukan kerana Allah. Ataupun dengan kata lain, kita percaya Allah tu ada. Kita percaya Allah itu adalah sumber kita punya sandaran. Tapi kita sandarkan diri kita pula kepada viewers ini so that kita dapat profit. Contoh kan.
Jadi kita apa orang kata tu berbincang. Berbincang. Berbincang dengan dia. Bukannya kita mengarah. Betul tak Bukan Ustazah? paksa. Sebab saya ada facing sesuatu lah macam yang saya nampak lah bila anak tu dah lebih 21 tahun, terkadang ada parents yang begitu mendesak, memaksa. Sebenarnya tak sesuai lah ya Ustazah. Tak sesuai. Contoh, kita suka pakai jubah. Anak-anak kita ni suka pakai ikut style sekarang. Betul. Pakai baju yang pendek, lepas tu dengan seluar. So kita memang tak selesa. Kita kata tukar sekarang. Dia of course dia tak nak pakai baju macam kita. Dah jadi macam mak-mak ni kan. Tapi kita sesuaikan menurut apa yang Islam nak. Okay. Tutup aurat. So kita kata Dek, adik punya baju kembang dah cantik dek. Walaupun pendek. Tapi jangan pakai seluar. Apa kata pakai skirt? Kita bagi cadangan. Dek, kalau pakai skirt dek, dia tak nampak lurah-lurah, belah-belah. Kita katakan belahan-belahan itu kan. Jadi yang itu yang kita kena cover sebenarnya. So you look beautiful, you look more gorgeous, kita kata kan. So kalau you pilih yang pakaian tu. Okay, so kalau tengok sekali, kita cadangkan dia tak boleh, then baru boleh kita kata, I am not happy with your dress. Benda tu kena proses. Dia bukan sekali cakap je tu jadi. Betul. Dia mungkin kena 50 kali. Ya, betul. Mungkin kena 365. Betul. Setiap hari. Sebab kita pun sama. Kita pun macam tu kan. So dia perlukan proses itu. Supaya kita benar-benar hadir lah. Faham. Okey Ustazah, tadi kita bercakap pasal remaja kan. So what happen dengan yang kanak-kanak Ustazah? Adakah perlu, terutama macam 7 hingga 12 tahun kan, adakah fasa itu perlu kepada ketegasan untuk kita membentuk dia punya karakter, or kita sebenarnya melepaskan saja sama macam tadi kita bagi peluang, tak apalah you fikir sendirilah ke macam mana Ustazah? Tak boleh. Sebab 7 hingga 14 itu adalah adib ya. 7 hingga 14 adib. Okey. 7 hingga 14 itu adib. Maksudnya dia nak masuk ataupun diambang balik. Kan? Jadi 7 tahun ini mumayyiz. Okay. Lepas tu 14 tahun itu balik. Jadi dalam tempoh tersebut memang dia punya darah dia tu haywire. Orang katakan dipanggil murahakah dalam istilah bahasa Arabnya tu. Dia maksudnya macam dengan menggediknya kan. Nak explore sesuatu kan. Lepas tu nanti dengan nak cari boyfriend. Kalau lelaki boyfriend. Kalau perempuan kita panggil girly friend. Atau gedik friend. So, jadi waktu ini memang dia perlukan kalau saya boleh sebut 3 benda. Yang pertama teladan. Dia perlu ada teladan yang baik. Jadi teladan tu siapa yang kita besarkan dalam rumah kita lah. Contohnya kalau kat rumah kita besarkan Netflix. So Netflix menjadi teladan. Oh faham. Kalau kita besarkan dalam rumah kita solat berjemaah, tadarus, yang itu yang besar lah pada diri dia. So kalau kita membesarkan contohnya dalam rumah kita ini sopan santun pada orang tua, kita juga mengambil berat mungkin dalam rumah tu ada nenek atuk yang perlu dijaga. So yang itu yang akan nampak teladan-teladan tersebut. So 7 hingga 14 tahun, dia memang 7 tahun ni kalau boleh kita block, kita cari apa teladan utama yang perlu kita hidupkan, yang perlu kita war-warkan dalam rumah kita ini. So itu pertama teladan. Kemudian yang kedua, dia perlu dibetulkan. Anak kita ni dia sebab dia macam sama macam baru bertatih jalan. So dia baru nak mengenal kehidupan, dia akan banyak buat kesilapan. Dia akan banyak orang kata tu terlanjur ke dan sebagainya. So waktu inilah yang kita kena betulkan balik. Ajak balik. So bila ajak balik itu mesti dengan kasih sayang. Dia permulaan steps dia itu mesti dengan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. So lepas kasih sayang dah ada teladan. Lepas tu ingatkan dengan kasih sayang. Katalah 40 kali, 39 kali kasih sayang. Barulah yang ke-40, yang ini kita deal dengan dia. Kalau you still tak boleh buat juga, so I have to help you. Tapi caranya adalah dengan mungkin rotan. Okay. Sebab kat situ ada juga hadis Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'ah. Ajar anak-anak itu solat bila umur dia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'asyara. Maksudnya dan pukul dia kalau dia ini dah umur 10 tahun atas solat. Maksudnya solat itu
Solat tu nak diajar umur 7 tahun. Rotan 10 tahun. 10 tahun. Jadi proses itu 3 tahun. Oh. Proses tu yang tadi saya kata 40 tu kan, yang lembut 39 kali tu kan. Jadi proses ini 3 tahun. Kalau solat tu 3 tahun. Ajak, tunjuk, panggil, pujuk. Kan? Jadi macam-macam cara kita buat. 3 tahun tu lembut. Pimpin, tunjuk, ajak kan. Pujuk. So dah kalau tak boleh, so umur 10 tahun. 10 tahun pukul. Itu pada konteks solat. So the same thing goes to other issues lah. Contoh dia tidak amanah. So mungkin kita kata main gadget ni cuma 30 minit je. Kata kan. So yang itu kita dah ajar daripada bila? Mungkin anak umur 5 tahun. Betul. So jadi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. So umur 8 tahun tak buat. Okay. Jadi maksudnya 3 tahun tu sudah. Tapi sebelum rotan kita kena ada agreement. Okay, faham. Kena ada agreement dulu dengan dia. Jadi agreement dia adalah okay, dah belajar dah daripada ni, mami dah bagi tahu dah, start daripada umur 5 tahun itu mami kata begini-begini kan. Sekarang ni umur abang dah 8 tahun. Jadi kalau abang still tak boleh nak ikut juga, so mami have to help you tapi dengan cara rotan. So bila kita rotan tu jangan waktu kita marah. Okay, faham. Dan yang Nanti kedua, kes dera pula. Oh yes, betul, sebab dia akan kekuatan kita memukul, kita bantai tu, dia akan berlebihan bila kita marah. Masya Allah. So jadi marah kita punya weightage tu dia akan masuk pada bantaian tu. Jadi bantai kita sebenarnya sikit je, kan? Tapi sebab dengan marah tu dia jadi kuat. Faham. Jadi kita pukul anak bukan nak marah. Kita pukul dia nak mendidik dia. Yang itu berbeza. Faham. Okay, so jadi kita pukul dia, dan saya teringat masa saya buat macam tu dengan anak saya. Anak saya yang sebelum ni, bila saya rotan dia, sebab dia ambil duit kawan dia, jadi balik ke rumah, saya tahu saya rotan dia. Dia baru rotan malam tu. Besok pagi dia ambil duit saya RM50. Oh. So saya kata, apa dah jadi ni? Saya kata, padahal dah kena balik. Betul. Kan? Malam tu memang saya marah lah. Marah. Marah. Ada kesan lebam, Ustazah. Masa memang kita rotan itu memang ada kesan lebam. Pada tangan dia ada lebam. Dia still ambil RM50. Okay. So kat situ saya kata, ya Allah, kenapa? So meaning to say, dia tak berani nak cakap. Dia sebenarnya betul-betul nakkan something. Tapi kita yang tak cuba untuk memahami. Macam tu kan. Alright. Berbanding pula dengan anak saya. Yang kita kata bila kita dah bertaubat tu, kita dah insaf dah tu, kita dah belajar dah kan. Belajar. Jadi apa yang saya amalkan adalah bukan immediate rotan. So bila dia silap, kita terangkan kenapa dia silap. Dan kita cuba tanya apa yang awak mahu, apa yang begitu-beginilah. So kita amalkan cara yang begitu. And then bila masa saya nak rotan, maksudnya terpaksa dah, kita tak ada pilihan lain kan. So saya bagi tahu, I am helping you. Dia kata, I understand Umi. I understand Umi. Okay, so saya kata tongging sekarang. So dia tongging. Lepas tu saya rotan, zak. Macam tu kan. Dia pun sentak lah kan. Jarang kena rotan tu. Dah. Lepas tu dah zak 3 kali saya rotan. Lepas tu saya nak letak rotan. Dan saya paling balik. Dia terus lari peluk saya. Dan dia kata, thank you Umi. Masya Allah. Thank you Umi. Masa tu saya kata, ya Allah. Kenapa? Anak yang dulu tu. Terus ambil. Dia terus ambil duit. Kita rotan. Jerit-jerit menangis. Terus tidur dalam tangisan kan. Tapi yang ini dia cakap, thank you Umi. Sebab rupa-rupanya dia faham. Kita rotan dia tu sebab kita nakkan kebaikan untuk dia. So tak perlu kita cakap. So dia yang tahu sendiri. Dia yang interpret sendiri. Tapi cara dan kaedah itu yang akan memberikan jiwa dia berkesan. Masya Allah. Dan dia akan ingat momen tu. Correct. Kan? Tapi ingat dalam keadaan yang positif. Exactly. Bukannya yang negatif. Ya, betul. Kan? Dan dia tahu itu usaha dan ikhtiar. Ya, betul. Bukan kemarahan, bukan kebencian. Betul. Sebab saya kenapa saya cakap macam tu Sazah? Sebab waktu mak saya kejar saya dengan penyapu tu. Kan? Itulah momen yang paling saya ingat dalam keadaan yang positif punya way. Saya cakap kalau tak disebabkan itu, saya tidak macam ni sekarang. Positif punya side, bukannya negatif punya side.
Betul. Alhamdulillah lah Ustazah, ya Ya. Allah. Bukan senang ya Ustazah ya. Betul. Kita nak melahirkan orang kata orang yang boleh memimpin dunia, negara kan, bukan senang. Kita sendiri pun kena belajar juga sesuatu. Okey, untuk para ibu ayah yang menonton dalam Zoom, boleh nak keluarkan soalan untuk bertanya dengan Ustazah sekiranya adalah. Okey. Jadi Ustazah, tadi saya dah dapat banyak sangat point. Saya dah nampak macam mana journey dan proses mendidik anak tu. Menyebabkan terkadang anak-anak saya dah besar-besar juga Ustazah. Yang kecil umur 14 tahun kan. Wow. So Saya kecil umur 16. 16. masuk So yang 17. 14 ni tengah dalam fasa tu lah. Nak Ya. nak bermakeup, nak semua kan tengah gedik-gedik lagi Betul. kan. Okay. So terkadang ada juga rasa macam kenapa saya tak buat macam tu dulu. Kan. So tapi tak mengapa sebab kita pun orang kata tak boleh lah nak menyesali benda yang lepas, betul tak Ustazah kan. So kita kena look forward yang ke depan. Exactly. Ya kan. Sebab mereka masih ada lagi fasa dengan kita macam meningkat usia kepada 21 tahun dan ke hadapan kan. Tapi ya banyak benda, kalau saya sendiri banyak benda lah yang terkesan daripada apa yang saya sampaikan Bukan ni. itu saja Ustazah Siti, anak saya sendiri membezakan. Dia kata Umi dengan adik-adik Umi lebih kata lebih profesional berbanding dengan diorang. Umi lebih emotional. Okey, faham. Tapi So- rasanya yang itu macam semua orang je Ustazah. Betul. Adakah disebabkan faktor usia kita yang masih muda, dapat anak, so baran pun masih lagi Dia faktor kematangan dan knowledge. faham. Tapi yang perlu kita tunjukkan itu lebih daripada itu, bagaimana respon kita terhadap anak-anak yang kata Umi you are biased ataupun Umi you are very emotional yesterday kan, but not today kan. Lepas tu korang cakap adik-adik korang untung kau cakap adik-adik kan, dulu kakak macam tu start dah. So my respon adalah saya minta maaf dengan anak saya. Oh, okey. Saya minta maaf, saya kata Umi minta maaf sangat. Sebab ada masanya bila kita jalan berdua je, dia kata Umi ingat tak Umi dulu rotan saya begini-gini. So saya berhenti, saya tu peluk dia. Saya kata Umi minta maaf. Umi punya kebodohan, Umi punya kejahilan Allah. membuatkan Umi bertindak menzalimi dan menganiaya. Dan saya lebih suka, lebih rela dia cakap sekarang berbanding dia charge saya ke akhirat nanti. Allah. Aduh, sangat deepnya. Ya Allah. Kalau tak dia panggil Umi tunggu. Umi ingat tak Umi telah menzalimi saya. Saya kata kalau waktu tu saya tak tahu saya nak letak muka saya kat mana, saya tak tahu saya punya pahala macam mana, amalan saya kan. Ya. So saya lebih rela. Tu yang daripada awal lagi saya kata Umi minta maaf. Sebab Umi orang kata tu berkahwin jadi parent because of perasaan, not because of Al-Quran. Betul. So but then Alhamdulillah, tolong you all jangan continue what I have done before. Saya kata jangan mewarisi sikap-sikap Umi yang lepas lah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dapatkan ibu ayah kan poin-poin tu? Sedih lah. Betul, sebab anak-anak ni syahdu sebenarnya. Ya, betul Ustazah. Okey. Okey Ustazah. So, saya masuk soalan seterusnya ya. Dalam mendidik anak, kita juga ada waktu penat, marah dan tersilap. Kalau kita dah terlanjur marah atau melukakan hati anak, Ustazah dah jawab dah ni tadi ni Betul, kan. cover dah kan. Kan? Apa yang patut kita buat selepas itu? Perlukah seorang ibu ayah meminta maaf? Ustazah dah jawab dah tadi. Kita perlu minta maaf dan minta dia advice kita. Advice. Be my good advisor. Faham. So tak salah pun kalau kita rendahkan kita punya ni kan. Sangat tak salah. Malah Masya dia kat situ Allah. dia akan belajar untuk minta maaf. Dia akan hilang ego dia. Kalau dia pun bos, dia teringat mak dia minta maaf dengan dia, dia akan bos yang sangat rendah hati ataupun yang mudah untuk minta maaf pada dia punya pekerja dia. Dan itu juga bukan menunjukkan kelemahan, kecacatan seseorang. Malah itu adalah kemuliaan. Dalam hadis Nabi pun Nabi sebut, man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk, Allah akan angkat dia. Tapi barang siapa yang mengangkat diri dia, maka wada'ahullah. Allah akan campak je dia, tinggalkan dia.
Okey. Masya Allah. Okey, baik Ustazah. Saya percaya selalu pendidikan agama ni bukan sekadar anak tahu hukum atau pandai menjawab peperiksaan. Bagaimana kehadiran ibu ayah di rumah boleh membantu membina hubungan anak dengan Allah dan juga agama. Okey, saya belajar ni daripada arwah ibu mentua saya. Okey. Ibu mentua saya ini dia buta huruf. Ah. Tapi anak-anak dia yang 12 orang tu Masya Allah. semua cemerlang Masya Allah. dalam akademik lah. Dalam academic excellent. And not only that, dia ada anak-anak yang hafal Quran. Dan anak-anak dia ini kebanyakannya ustaz-ustazah lah. Masya Allah. Okey. Dan kalau kat rumah tu saya tak pernah dengar lah antara adik-beradik angkat suara. Tak pernah. Dan Dengan bila ibu ni? dia sama dengan ibu atau dengan adik-beradik lain. Oh, Masya Allah. Di kalangan adik-beradik ni. Ya Allah. Diorang boleh harmoni. So kalau misal kata ada gaduh ke apa ke, so just itu antara dia berdua macam tu je lah kan. Tapi lepas tu nanti dia akan damai kembali lah. Macam tu. Walaupun kita tengok 12 kepala susah kan. Ya, betul. So apa yang arwah ibu mentua saya buat adalah dia akan teman. Dia punya kekuatan dia tu dia akan ada di situ, hadir, maksudnya dia menemani secara fizikal. Contoh kalau anak tu malas buat kerja sekolah, dia akan duduk sebelah walaupun dia tak pandai baca. Meh mak teman, dia kata. Meh mak teman. Okey. Dan kemudian waktu solat ke apa ke kan, jadi dia akan duduk, dia akan siapkan baju kalau anak tu nak pergi solat Jumaat. Kalau budak tu lihat nak pergi solat Jumaat, so nanti dia akan siapkan, kata nak pakai yang ini. Lepas tu dia akan teman lah. Macam tu. Dan bukan itu saja, mesyuarat PIBG, mak mentua saya tak datang, tapi bapa mentua saya memang tidak pernah fail untuk hadir walaupun tak pernah jadi AJK. Faham. Jadi peserta saja. Jadi peserta, jadi ahli je, jadi member sahaja kan. Maksudnya dia akan datang. Dia tetap akan datang. Dia menghadirkan diri pada apa-apa aspek yang anak kita minat dan kita mahu. Contohlah kalau kita nak anak kita jadi doktor kan, apa yang kita boleh hadirkan dalam rumah kita? Mungkin dalam bentuk permainan. Ataupun kalau bila kita dah besar, buku-buku yang sebenarnya kita sendiri pun macam nak tahu. Dan saya fikir hadir ini is not only that, kita bertanya soal-soal macam perubatan. Kita akan jadi anak-anak ini akan lebih cenderung. Saya teringat di mana arwah ayah saya, dia suka tanya saya bahasa Arab. Saya dulu sekolah agama, sekolah Syamuddin Kampung Jawa kan. Okey. Jadi bila balik itu, ayah saya tanya, kalau sarapan nak cakap apa dalam bahasa Arab? Okey. So kalau kopi dalam bahasa Arab cakap apa? So bila saya ingat, saya pergi ke kelas tu, saya belajar sebab saya tahu nanti kat rumah ayah saya tanya. Okey, faham. Dan lepas tu bila saya balik, memang ayah saya banyak tanya. Dan tak sangka Ustazah, SPM saya dapat A1. Dulu lah kan, dulu. SRP saya pun sama juga. Masya Allah. SPM saya itulah yang paling tinggi, A1. Jadi kat situ, sampai di universiti dulu, saya boleh bercakap dengan lecturer-lecturer saya dalam bahasa Arab. Masya Allah. So hadirnya itu adalah apabila kita ambil tahu. Kita bertanya. Hadir secara fizikal. So meaning to say you have a lot of alternatives to show that you are present. Faham. So kehadiran tu penting. Whatever sekali. Betul juga Ustazah. Dulu saya tak pandai membaca Jawi. Boleh katakan mak saya hadir tiap-tiap malam untuk mengajar saya membaca Jawi. Wah, itu lebih daripada hadir. Itu hadir dan mendidik. Tapi momen tu memang itu antara benda yang saya rasa saya tak boleh lupa lah. Dan itu satu. Lepas tu macam contohnya bekal. Kan Ustazah kan? Ya, bekal. Saya kan Ustazah, itu antara benda yang saya rasa saya sangat respect dengan mak saya sebab dia tak pernah miss. Daripada saya sekolah rendah sampailah saya sekolah menengah, tak pernah miss bawakan saya bekal. Wow. Bila saya dah besar, saya cakap Itu saya fail. Saya cakap dengan mak saya, apa tahu Ustazah? Cakap kan, mak tak boleh lah nak macam mak sediakan bekal. Tapi jawapan dia Ustazah sangat tenang. Dia jawab apa tahu? Mak dulu suri rumah, mak tak ada kerja. Korang ada kerja. Ya Allah.
Itu Sangat memahami. itu jawapan yang menyebabkan kita rasa termotivasi bahawa ya mungkin zaman berbeza. Ya. Tapi momen tu, dan kita pun terus terfikir macam adakah anak-anak ni ada momen dengan saya? Sebab tu bila saya buat podcast ni kan Ustazah, sebenarnya saya banyak juga belajar untuk saya perbaiki diri saya. Kan macam saya sebut tadi, anak saya ramai yang dah masuk umur 21. So maksudnya kita masih belum lagi terlambat. Ya. Kan untuk kita nak buat yang terbaik lah as a mother. Macam tu. Oh, dah start ada soalan dah. Okay. Okay, nanti kita akan bacakan soalan tu. Okey Ustazah, saya baca dulu soalan daripada saya. Apa tanda-tanda yang menunjukkan seorang anak sebenarnya sedang perlukan perhatian emosi daripada ibu ayah walaupun dia tak pernah cakap, "Mama, saya perlukan mama." Antara tanda-tandanya adalah dia diam je. Oh, Dia diam saja dan banyak tidak mahu kongsi cerita dengan kita. So maksudnya itu emosi yang kita takutlah, kita khawatir tidak sihat. okey. Tapi kalau dia balik ke rumah, dia suka cerita. Dia bercerita. Bercerita. Kita selalu kata perempuan kan. Tapi kalau kita boleh target lelaki, anak lelaki kita pun kalau balik tu dia tak berhenti-berhenti cerita, itu adalah satu yang sihat. Okey, faham. Sebab dia perlu meluah. Sebab kalau anak-anak remaja ini, dia tak cukup pengalaman. Tapi energi dia banyak. So daripada situ, kalaulah dia tidak meluahkan, maksudnya dia tidak perlukan kita untuk bimbingan. Sedangkan dia masih tak matang lagi. Dia perlukan bimbingan. Kita teringatlah masa kita remaja dulu kan, kita nak buat something, tapi kita nak tahu macam mana caranya. Sampai saya dulu marahlah dengan pihak sekolah kan. Saya buat motivasi, aku tahulah kan motivasi ni, tapi caranya macam mana macam tu kan. Kita nak tahu cara belajar macam mana, kaedah belajar macam mana kan. Saya nak baca, hafal. Itu tahulah kan, tapi ada tak kaedah-kaedah lain? Kita nak yang macam tu. So basically dia orang nak tahu how to. Cara macam mana. So dan dalam erti kata yang lain, dari sudut psikologinya, manusia ini tingkat pertama yang memotivasikan dia adalah sifat curiosity. Curiosity tu rasa ingin tahu. Jadi dalam Al-Quran pun sama juga, Allah sentiasa quote perkataan sa'ala. Amma yatasaalun, tentang apa yang diorang tanya kan. Lepas tu fayasalunaka anil mahid, diorang akan bertanya tentang haid. Fayasalunaka anir ruh, diorang akan bertanya tentang roh. Maksudnya soalan itu datang daripada sifat curiosity. Tapi kalau anak-anak remaja ini tidak bertanya, tidak bercakap, tidak kongsi, tak mau respon kita. So maksudnya dia ada emosi yang terjejas atau ada emosi yang bermasalah. But anyhow, bila kita sebut berkenaan tentang emosi dan hati ini Allah SWT bagi tahu ada 4 karakter. Okay, kita tengok kat situ kat mana mungkin yang anak kita itu kurang atau kita nak tahu emosi dia tu ada masalah kan. So nombor 1 karakter adalah qalbun. Qalbun ini dia macam berbolak-balik. Kemudian yang kedua adalah sadrun. Sadrun ini tempatnya luas tapi banyak pengaruh. Dan bila banyak pengaruh, banyak sibuk sebagainya, dia jadi sempit. Sebab tu bila kita doa Rabbish rahli sadri kan, supaya tenang kan hati kita. So karakter dia lapang tapi sibuk. Kemudian lapang tu maksudnya jalan lapang, tempatnya lapang, gitulah. Kemudian yang ketiga adalah fuad. Fuad ni kita panggil emosi. Emosi ini sepatutnya kat situ yang letaknya sensitivity dia, empathy dia kan. Baik, jadi kalau tengok anak-anak kita ini dia berubah-ubah tak? Lepas tu tengok dia ini ada masa dada sempit ke tak? Kan? Lepas tu yang satu lagi ni empathy dia macam mana? Dan akhir sekali adalah lub. Lub tu maksudnya lub yang berfikir. Dia daripada kalimah, kalau lub tu singular, plural dia albab. Ulul albab. Albab bukan pintu. Albabu ya pintu kan. Albab maksudnya jamak kepada lub. Maksudnya yang mau berfikir. So kalau emosi yang fuad tu dia mesti ada empathy. So kalau anak kita ni dia memang jenis pendiam. Dan dia boleh selesaikan masalah. Dia tak rasa pun dia perlu cakap dengan kita kan. Sebab mungkin dia dah ada petunjuk pembimbing dia daripada pihak lain. Mungkin pihak sekolah.
mungkin dia ada kawan baik kan, dan kita nampak karakter akhlak dia bagus, jangan cari masalah. Oh, Ah, okey. Tetapi kalau dia diam, lepas tu dia macam tak suka untuk bergaul dengan orang, dia ada benda-benda yang macam dia nak sembunyikan. So itu boleh jadi tanda-tanda emosi dia tak baik, selalu termenung. Okey. So macam mana proses yang kita kena buat Ustazah? Kita bercakap dengan dia ke, slowly ke atau macam? Okey, apa yang saya suka sangat tu adalah kita kena letak diri kita di tempat dia. Faham? Itu proses kita empathy lah. Kan kita letak diri kita di tempat dia. So, apa sebenarnya yang menyebabkan anak kita ni diam? Itu yang kita kena tahu. Kena tahu. Sebab kalau anak yang sihat tu dia akan bercakap. Dia akan berbincang sembang kita kan. Betul. So, probably diri sendiri, karakter kita. So, apa yang menyebabkan kita nak cakap dengan kawan kita A dan apa yang menyebabkan kita tak nak cakap dengan kawan kita B? Okay. So, biasanya A very understanding. A dia tak judgemental. Ya. Lepas tu A dia sentiasa support. Yang B ni mungkin bila kita nak cakap dia pun nak cakap dia punya pula. Kan aku ada masalah ni, nak cakap si B ni pun cakap aku pun lagi banyak masalah. Contoh kan. So kita pun fikir aku ni mak macam tu ke? Anak baru nak cakap jangan mama ni ada banyak kerja. Contoh kan. Okey. So menyebabkan anak pun tak apalah, tak nak cakap. Okey. So, jadi kita buat correction ataupun muhasabah balik diri kita. Okey, faham. Okey, baik. Dapat Ibu Ayah tips-tips yang Ustazah berikan. So, saya bacakan ada 3 soalan dekat sini. Oh, ada soalan lain. Ada soalan lain. Soalan yang pertama, anak umur 13 tahun, perempuan, tetapi selalu memberontak. Bagaimana nak buat? 13 tahun. Ya. Kalau dia memberontak ni, dia kalau saya ingat-ingat ni ada 3 benda lah, 3 perkara. Dan dia datang daripada mak dan ayah sendiri. Okey. Yang pertama, kita memalukan dia. Atau kita pernah memalukan dia. Faham. Jadi memalukan dia di hadapan orang. So ini yang paling biasa bila anak memberontak. Ada tak mungkin kita cakap dengan orang yang dia kenal, dengan cikgu dia, dengan kawan-kawan atau dengan kawan-kawan kita, depan dia. Ni lah yang ni. Ni anak yang saya cakap tadi. Contoh. Gen Z tak suka tu. Ataupun kita cakap, Ustazah Siti, saya tak tahu nak buat apa dengan dia ni Ustazah. Macam tu. Contoh waktu mungkin tengok dia punya report card ke apa ke kan. Dengar tu Ustazah cakap. Contoh lah kita katakan. Ni mak dah cakap dah kat rumah. Kau tak nak dengar. Nak tunggu Ustazah cakap. Ustazah cakap dengan sama kan. Dengan mak pun sama. Jadi okay. So satu memalukan. Satu kita tunjuk kita macam tak trust dengan dia. Okey, faham. Itu yang kedua. Okey, yang satu tadi kita memalukan. Yang kedua kita tidak trust. Okey. Contoh cakap mak kita adik nak keluar dengan kawan. Nanti singgah mana-mana bla 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 gitu. So jadi respon kita itu adalah respon yang menunjukkan I don't trust you at all. Okey. Yang itu nanti dia akan memberontak. I nak hak I. Soalan macam itulah. Pemberontakan akan berlaku apabila kita menzalimi dia. Kan kita kata aku nasihat sampai telinga dia membebel. Gitu. Kemudian yang ketiga kita satu tadi isu apa? Kita tak trust dia lah kan. Tak trust dan kita selalu seuzon lah dengan dia. Okey. Boleh tak kita samakan yang tu dengan tidak trust? Berbeza. Berbeza sikit kan? Kita seuzon selalu dengan. So satu kita tidak trust. Macam dia nak buat apa-apa ke. Kalau dia nak masak ke, tak payahlah nak masak. Contoh lah kan. So maksudnya kalau dia buat silap ke apa ke tu, kita tak backup. Faham. Satu lagi seuzon. Benda tu belum berlaku lagi kita dah overthinking. Contoh. Tapi benda-benda tu biasanya dia bukannya benda tu berlaku tu sini. Terkadang benda tu dah diseeding. Betul tak Ustazah? Betul. Maksudnya dia dah lama dah lama kan. Dia lepas tu mungkin dia anak pula jenis yang simpan. Yes. So dia tak ada peluang mungkin nak berkongsi ke apa ke semua. Suara dia tidak didengari. Betul. Faham? Okay, so harap menjawablah persoalan daripada puan ini. Soalan yang kedua, mak saya tak pernah hadir waktu saya dapat anugerah. Saya terkesan sehingga saya lakukan yang sama untuk anak saya. So tengok yang terkesan itulah. Kalau terkesan itu positif, so continue. Kalau terkesan itu negatif, jangan continue. Jangan continue. Sebab
biar apa yang mak ayah kita buat, dia stop kat kita je. Ya. Tapi daripada kita, sampailah kita punya, daripada rahim kita sendiri kan, jangan terkena. Kitalah menjadi penapisnya, kita yang menjadi perisainya. Kalau benda itu negatif. Kalau terkesan dengan negatif. Sebab bila terkesan dengan yang negatif ini, anak-anak kita pun akan menghadapan dengan sesuatu yang sama juga. So kita macam meneruskan perkara yang tak baik lah. Betul, betul. So hentikan. Betul. Sebab Kalau negatif. ya, Kalau positif, teruskan. kena teruskan. Saya rasa saya faham sebab situasi ni kan dia terkadang cara kita berfikir lah macam mana kita nak melihat perkara itu. Setuju? So kalau untuk puan mungkin yang apa yang saya boleh nasihatkan adalah apa yang berlaku dekat kita tu please tukar kepada yang positif punya side. Betul. Mungkin Saya setuju. macam contoh saya ya Ustazah, arwah ayah saya ni saya nilai dia seorang yang kedekut. Kan sampai masa saya nak beli buku dulu saya menipu tahu Ustazah. Saya nak duit poket sebenarnya tapi saya menipu, saya bagi tahu, saya cakap bah nak beli buku tahu. Berapa? RM20. Tapi sebenarnya duit tu saya nak gunakan untuk ke lain tau. Untuk keperluan. Untuk keperluan. Jadi kan bapak saya, abah saya akan kasih. Tapi bila saya dah besar, saya tukar kepada sebenarnya abah saya tak pandai untuk dia macam contohnya kasih sayang. Ustazah bayangkan yang saya pergi ke Jordan, itu adalah first time saya menerima pelukan daripada abah saya. Subhanallah. Kan? Tapi saya tukar kepada, saya kata sebab abah saya sebenarnya sayang saya tapi dia tidak pandai untuk nak menunjukkan kasih sayang tu. Sangat tepat. So kita terpaksa tukar kepada ni supaya dia tak memberi kesan. Dan saya rasa itu bukan tukar tapi itu satu benda yang betul. Kerana mak dan ayah kita, dia orang tidak dapat kelebihan kebaikan macam kita sekarang. Faham? Kita ada podcast Dear Parents. Kita ada buku-buku parenting yang banyak. Kita boleh analisa dan satu dunia ni, kita boleh pergi ke Mufti Meg. Contoh kan, bagaimana video dengan video semua. Kita boleh access knowledge betul-betul kat fingertip kita. Tapi mak dengan ayah kita, dia setakat mana yang terekspos pada diri dia. So yang ini, momen yang ini betul sangat Ustazah. Arwah ayah saya adalah askar. Okey. Jadi yang itu lagi lah kan. Dan kemudian saya teringat momen di mana adik saya memberontak, rebel. Jadi waktu ayah saya rotan dia tarik rotan tu, dia pukul ayah saya balik. Oh, Masya Allah. So benda tu berlaku betul-betul depan mata saya. Dan saya masa tu dalam tengah nak ambil, pergi ke kelas tuition, SPM. Jadi dalam kelas itu sepanjang hari tu saya tak boleh fokus pada saya punya pelajaran. Sebab teringat tu. Saya teringat benda tu. Jadi saya kata, kenapa nak buat macam ni? Macam mana apa yang saya nak cakap dengan adik saya? Macam tu lah kan, supaya adik saya jangan derhaka. Kita nampak benda tu dah derhaka sungguh lah tu kan. So, macam mana? Dan saya dapat idea. Saya kata, ayah ajar ikut apa yang dia terekspos. Sebab dia expose dalam askar. Betul. Kan dengan cara rotan, dengan cara ketuk ketampi. Yang sekarang ini, kita ada akta undang-undang. Kan seorang ayah yang suruh anak dia, pumping, 500 kali. Ya, 500 kan, kali. Anak itu meninggal dunia akhirnya kan. Betul. Dan dia disabitkan berapa tahun penjara. Saya 100 kali. Masya Allah. Sehingga seminggu lepas tu saya demam. Saya demam, saya tak boleh gerakkan kaki langsung. Saya tak boleh jalan. Jadi 100 kali kita ketuk ketampi satu kali tu kan. Itu exposed by askar. Faham. Jadi dia mendidik ikut cara yang dia terdidik. Betul. Jadi dia menurut warisan. So wajar sangat bagaimana Allah sebut khuzil afwa. Maafkanlah. Maafkan mak kita, maafkan ayah kita. Sebab dia tidak terekspos bagaimana kita expose. So kita bersyukur sebab mak ayah kita macam Ustazah, dia merelakan Ustazah pergi belajar sampai ke Jordan. So the process you belajar ke Jordan tu, you akan nampak lebih daripada apa yang dia dapat. Betul. Kan? Betul. So jadi takkan kita nak bersikap sama dengan mak ayah kita. Betul. So you have to be pelaburan dia lah. Kan, you have to be pelaburan dia dan pelaburan untuk anak-anak kita. Ya, betul. Pelaburan yang baik. So kita kena stop kan tadi kan Ustazah kan. Jangan buat untuk anak kita lah sebab
kita tak nak benda tu diwarisi. Ya. Kan? Okey, baik. Soalan yang ketiga, cara nak atasi mak yang suka burukkan anak-anak kepada orang luar sehingga kami rasa malu. Alamak. Yang pertama tadi kita sebut, Tadi ya, Ustazah ada sikap sebut. tu sebab tu anak-anak ni memberontak. Jadi bila dia rasa malu, Okey. dimalukan, yang tu dia akan memberontak. So dia nak atasi mak. Dia nampak mak ini satu masalah. Cara yang terbaik adalah puji je mak-mak you all. Puji je mak-mak. Sebab bila kita bagi tahu dia ada alasan, dia tetap ada alasan yang akan menambah sakit hati kita. Faham? So what you can do is buat sebaliknya. Depan orang, puji dia. Dan kadang-kadang bila seorang ibu, seorang ayah ni memburukkan anak-anak, sebenarnya dia nak tunjuk dia baik. Okey, faham. Dia nak tunjuk dia ini telah berusaha sebaik yang mungkin. Kan? Tapi dia tak dengar orang cakap. Dan dia tersilap langkah dengan memburukkan anak-anak. So cara yang terbaik adalah bila kita jumpa dengan mak kita ni, kita puji dia. Mak dah begitu, begini, kan. Sebab saya ada masalah juga dengan seorang anak saya ni. Dia degil sangat. Okey, Dia okey. degil gitu. So lepas tu jadi saya ada satu masa buat sesi, kita buat timeline. Masa depan dalam tempoh 5 tahun, apa yang dia orang nak capai. Okey, Dia kata. faham. So, jadi yang satu ni begitu-begini, tapi dia letak satu benda, dia azam solat awal waktu. Dia tak gitu kan. Saya kata, saya sangat Masya tersentuh. Allah. Lepas tu saya lepas tu dia, saya peluk dia. Dia pun bagi tahu kat saya cakap dengan dia, Umi minta maaf sebab Umi tak boleh nak macam disiplinkan you supaya solat waktu. Okey, You solat waktu. Saya nampak benda tu silap saya lah. Okey. Sampai dia letakkan dalam timeline dia kan. So lepas tu dia cakap, Umi dia kata, Umi telah banyak ajar saya je yang degil saya. Jadi bila cakap macam tu kan, kita rasa macam, ya Allah, ada Masya aku kan. Allah. So I think benda yang sama untuk ibu-ibu kita tu, dia kekurangan bab yang penghargaan itu. Jadi kalau macam, saya sangat tersentuh bila anak saya cakap, dia kata, Umi dah ajar saya je yang degil. Bukan senang Ustazah. Ya, betul. Tapi saya sangat sedih lah. Saya sangat, sebab kita tahu dia susah nak melawan nafsu dia. Ya, betul. Dan kita Masya perlu, Allah. patutnya ada di sisi dia untuk berhadapan dengan nafsu dia yang jahat. Faham. Ustazah, kalau anak-anak yang macam ni lah kan, so sebenarnya, ialah macam tadi kan, nak memberontak dan sebagainya apa tu, di side kita, selain kita menjaga kita punya emosi apa semua kan, sebab ialah ibu ni terkadang tak boleh cakap lebih-lebih, nanti Betul. jadi satu doa pula kan. So kita pun kena faham kat situ kan. So sudut yang lain lah Ustazah, selemah-lemah seorang ibu tu, sebenarnya apa Ustazah yang kita kena buat untuk anak kita tu? Wow, selemah-lemah tapi sekuat-kuat kan. Doa. Kan? Doa ya? Doa. Masya Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Dia walaupun dalam keadaan kita tak boleh nak buat apa-apa, itulah paling lemah, tapi kita mempunyai senjata yang sangat kuat. Faham. Senjata yang sangat ampuh. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata ya bagi orang beriman. Itu yang disebut oleh Nabi. Nabi tak pernah tipu kita. So betul. jadi berdoalah. Kalau kita risau anak kita dengan kawan-kawan dia, sebelum dia pergi tu, jangan lafazkan benda tu pada kata-kata sampai nampak mengutuk dia. Kita iringi dia dengan doa. Betul. Dan doa tu kadang-kadang boleh jadi doa yang senyap atau doa yang kita kuatkan. Dekat dia minta, mak kita nak pergi, kita kan. Bila salam, mak doakan awak pergi dengan sejahtera, selamat pergi selamat balik. I'm going to miss you. That few hours. Pilih kawan betul-betul. Kalau ada apa-apa, call mak. Faham. So kita kita boleh selitkan sekali bonding. Ya, doa tu dalam dia punya. Masya Allah. Dan kalau dia balik, mak kita dah balik. Ya Allah, terima kasih anakku balik dengan selamat. Contoh. Kan, jadi dia nampak kita doa. So kita tunjukkan kita lepaskan dia dalam pengawasan Allah. Faham. Ya Allah. Kena ada happy moment. Ada lagi soalan Ustazah? Ada. Okay. Apa ni soalan nombor 4 ni? Sandwich generation. Okay. Betul. Mak saya menuntut sampai
2K sebulan. 2K sebulan. Sedangkan saya Bertanggungjawab untuk anak-anak saya. Bila tak bagi, dia ungkit syurga neraka. Allah. Okey, macam mana Ustazah? Yang ini sebenarnya kalau anak itu lelaki, Okey. tanggungjawab dia untuk memberi nafkah 3 benda no compromise. Okey. Dia mampu, dia tak mampu, dia tetap kena usahakan juga. Diri dia sendiri, diri suami itu sendiri, isteri dia, 2, 3 anak dia. So mak dengan ayah tak termasuk. Mak dengan ayah ini Anak lelaki untuk ibu tak termasuk? Tak. Oh. tak, sebab dia dalam bab nafkah. Faham. Okey. So ibu dia ni Mm-mm. ada suami. Suami. Oh, Suami faham. dia tu tanggungjawab kepada ibu. Jadi kita anggap dah tua je dah tak mampu. Tak. Dia tak macam tu. Dia bukan seperti itu. Jadi ayah kita yang sepatutnya bertanggungjawab. Now, kalau anak tetap nak bagi ibu dengan ayah, itu atas nama ihsan. Ihsan. Tidak wajib. Okey, faham. Okey, wajibnya waktu bila? Wajibnya adalah apabila dia ada kelebihan atau lebih. Maksudnya cukup, anak cukup, isteri cukup, ini pada benda yang asas lah. Kan, asasnya cukup. Kalau ikutkan hati tak cukup. Ikut yang asas ya, hukum yang asas, lepas tu makan minum dia, Tempat tinggal ada. makan minum, sudah pakaian. Pakaian. Lepas tu letak satu lagi pendidikan. Jadi pendidikan, sebab makan minum ni kesihatan termasuk. Lepas tu tempat tinggal ni keselamatan. Okay, pakaian ini dari sudut pendidikan, image dia, pengetahuan dia, sebagainya lah. Okey. Jadi selesaikan yang itu baru satu. Kemudian yang kedua, apabila mak dengan ayah memang miskin. Faham. Ataupun dia sakit. Dia tak mampu cari duit sendiri. So yang kat situ baru wajib. Nah, masalahnya yang tahu benda tu wajib, benda itu tak wajib adalah kita. Mak kita yang minta 2K ni tak tahu. So apa yang kita boleh lakukan? Okey, kalau lah mak kita, ayah dah meninggal dunia kan, dia bukan tanggungjawab kita seorang. Bukan tanggungjawab anak lelaki tu seorang. Tanggungjawab semua anak. Semua anak. Sebab dalam bab nafkah ini, semua mana yang ada. Sebab kadang-kadang anak perempuan itu ada duit lebih. Tapi of course bukanlah dia juga yang wajib kan. Maksudnya kewajipan itu pada semua anak lelaki dan anak perempuan. Dan benda itu boleh dibuat untuk bekerja sama. Okey, cara macam mana sebab mak sampai 2K. So kita duduk dengan mak. Okey. Kita senaraikan apa yang mak nak. Senaraikan apa yang mak nak. And then kita calculate, totalkan. Perlu ke 2K? Betul. Perlu ke 2K benda ni kan? Mungkin juga boleh berbahagi dengan adik-beradik lain. Ya. Tapi kalau kita tengok wajar ke tak 2K? 2K tu wajar. Kalau tanya ChatGPT pun, maksudnya kalau dekat KL ini, dalam 1,700 bersamaan dengan sewa rumah. Betul. Kalau sewa rumah 800. Saya setuju dengan Ustazah tu. Sebab kalau macam mak saya alhamdulillah dapat pencen arwah abah saya kan. Saya tengok cara dia makan pun tak sampai, tak habis lah duit pencen tu. Sebab ikan tu pun terkadang sebelah tu. Mak saya umur 80 tahun lah kan. Dia boleh pagi, tengah hari, malam. Maksudnya makan sebelah kan. So mungkin betul cadangan Ustazah untuk melihat. Ya, kita senaraikan semula ataupun kita senaraikan mana yang wajib pada dia. Okey, contohnya makan minum dia. So, makan minum dia kita letaklah 500 sebulan. 500 pun wow sebenarnya. Kecuali kalau dia setiap hari pergi makan dekat apa? Hanasaka ataupun lepas tu pergi makan dekat mana kan. Jadi mungkin restoran-restoran tu jadi mungkin yang itu tak cukup lah. Itu 2,000 pun tak cukup kan. Betul. So jadi senaraikan semula. Kemudian mungkin apa keperluan dia transport, dia nak pergi ke masjid ke apa ke kan. Senaraikan yang wajib. Jadi bagi tahu katalah kita anak lelaki kan, kata abang boleh bagi pada mak yang ini mak. Jadi ini keperluan untuk makan minum mak, ni untuk ni, untuk ini. Jadi kat situ 500 cukup sudah. Ataupun letaklah 700 ke apa ke. Tapi cadangan Ustazah bagus lah. Sebab benda-benda ni terkadang dia boleh mengganggu kekeluargaan kita pula. Ya. Kan? Nanti last sekali akan berlaku pergaduhan antara suami isteri dan berakhir dengan benda-benda yang tak bagus kan Ustazah kan. Betul. Bagus cadangan Ustazah untuk tu. Dan sama juga untuk suami isteri. Suami bagi duit kat isteri, isteri kena senaraikan.
Faham? Senarai kan apa sebenarnya yang kita belanjakan setiap bulan, kita report balik dekat dia. Bagi Ustazah, laporan kewangan. itu kalau yang lebih-lebih lah Ustazah. Nak handbag mahal, nak gelang tangan, apa semua tu kan. Kan? Adakah tu termasuk dalam situ ke atau sebenarnya tak? Kalau kita buat senaraikan tu, Ah, ah. jadi kita baru nampak, ya Allah, laki aku bagi lebih rupanya. Ah. Aku yang lebih-lebih. Contoh kan. Ataupun laki aku bagi sikit je. Patut yang lain semua aku yang cover. So, Sebab saya tengok terkadang wanita pun kadang dia tak faham tentang nafkah tu. Ya. Dia faham nafkah ni sebenarnya kena bagi 10,000 sebulan, macam 5,000 tu, sebulan kan. kan. Ada Ada duit pemahaman poket macam tu. lagi, Ada atau- duit poket kan macam tu kan. So yang tu kelas lain dah, tak ada Betul. dia parents. Okey Ustazah, soalan yang terakhir saya rasa, suami saya baran. Bila saya marah anak-anak, dia lagi baran memukul anak. Cara nak atasi untuk diri sendiri dan suami. Mak tengah marah, ayah pun lagi ni kan. Ya. Okey. Dia caranya adalah kita waktu marah tu tinggalkan dulu anak-anak. Tinggalkan dulu. Okey. Maksudnya kita masuk bilik. Okey. Bagi tahu pada anak-anak, okey, mami sedang marah. Lepas tu tengok suami kita, bang, jom kita masuk bilik dulu. Kita dengan suami kita yang baran ni, kita bincang. Benda tu patut marah atau kita nak letak kat mana. Faham. Sebab kalau kita tinggal nanti dia pula yang marah anak-anak. Betul. Tengok mak dah marah. Tarik dia. Okey. Tarik dia. Tapi saya Alhamdulillah I am very blessed with my husband. Kalau saya membebel dengan anak-anak saya, sama tapi dia tak baran. Tangan dia tu akan berjalan. Dia selalu membebel dalam kereta ikut sunnah Nabi. Okey. Kan 3 tempat tu. Dalam kereta, waktu dia sedang sakit, sedang makan. So 3 tempat tu lah. So jadi bila mengingatkan anak, tangan dia sedang drive ni, tangan dia nanti kan ke belakang cari kaki anak-anak, dia cubit. So how supportive he is lah kan. Tapi tu kalau misalnya kata baran sehingga mungkin mencederakan anak-anak dan takut anak-anak menjadi lebih takut, lebih tak selesa dengan kita. So what you can do adalah kita bila naik je marah kita, kita tinggalkan tempat tu. Tinggalkan tempat tu, bagi tahu okey mami akan attend balik benda ni, isu ini. So you all fikir, jadi kita time out lah. So time out for me and my husband tu. Dia cakap okey, tunggu jap, mami nak redakan marah dulu. Dan anak itu akan belajar, oh rupanya macam ni cara nak redakan marah. Kau tak, dia pun tak tahu. Kan dia tengok mak dia marah tu pukul. Betul. Yang inilah yang dia akan warisi. Betul. Dia akan warisi sekali. Sampai bila-bila. So adalah better kita pull diri kita dulu, lepas tu dah sampai masa kita panggil balik dan kita bercakap dengan anak tu tadi kan Ustazah. Betulnya macam tu kan. Dengan lebih orang kata profesional. Dengan lebih Tapi lebih terkadang matang. ibu-ibu, bapa-bapa pun kena kontrol sebab kita tak nak darah tinggi. Itu Darah tinggi tak satu. bagus nanti. Kemudian yang kedua adalah mungkin bila kita tengok anak-anak kita tu, kita kata anak-anak kita. Sebenarnya anak-anak kita tu bukan kita punya. Faham. Dia adalah milik Allah. Milik Allah. Jadi Allah bagi tu sebagai amanah. Betul. Jadi kita ni nak pukul anak kita kata, tapi memang anak kita badan milik Allah. Betul. Dan macam yang lepas Ustazah Bahaya kata, anak-anak pun sebenarnya adalah ujian untuk kita. Kan Ustazah kan? Betul. Dia ujian, cabaran, dia fitnah. milik Allah dan dalam masa sama sebenarnya dia adalah ujian untuk kita. Kan Ustazah kan? Dan ujian tu actually tujuannya adalah untuk mengangkat darjat kita. Ya. Allah tidak pernah akan merendah menghina kita dengan memberikan ujian. Faham. Hanya kita yang memilih. Sebab ujian tu macam kita main game. Kalau main level 1 je tak ada lagi. So itulah level kita kan. Tapi kalau ada ujian level kedua, dia cabaran dia berbeza. Betul. Dan cabaran itu tujuannya adalah untuk menaikkan level kita. Dan tak best lah pula kan. Okey Ustazah membesarkan anak macam mana? Alhamdulillah okey anak saya berjaya kan. Tak best lah pula cerita tu, betul tak Ustazah kan? Dan anak-anak pun tak adalah momen macam saya tadi kan. Ada momen abah saya ni seorang yang kedekut apa semua kan. So kita pandanglah setiap apa yang ada dalam keluarga kita ni sebenarnya adalah satu benda yang menyeronokkan kita kan Ustazah? Betul. Yang menyeronokkan kita, yang akan menjadikan kita lebih macam mana? Okey Ustazah, saya bukan nak buat penutupnya. Saya nak minta Ustazah. Saya dah sampai masanya ni, saya nak minta Ustazah berilah tips kepada ibu ayah yang menonton pada pagi ini. As a parents, macam mana yang sepatutnya kita ni? Silakan Ustazah.
Saya petik tips ini daripada Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Firman Allah Ta'ala, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah ada rasa takut. Sekiranya waliyakhshal ladzina law taraku, sekiranya dia meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afa. Maksudnya zuriat keturunan yang lemah. Zuriat keturunan ataupun anak-anak yang tidak berdaya saing. Anak-anak yang selalu gagal. Kan, zuriatan dhi'afa, yang dia dhaif, dia lemah. Harta tak pandai, lagi matematik tak suka, akhlak pun tak bagus kan. Sebab kita punya KPI akhlak je sebenarnya. Kalau akhlak dia baik, semua benda dia boleh jadi baik. Dan Allah bagi tips. Kamu tengok dia lemah, kamu hendaklah rasa takut. Dengan kelemahan dia itu, khafu alaihim, kamu risau keadaan mereka. Khafu ini, dia ulama tafsir kata because of our weaknesses. Sebab kerana kelemahan kita. Sebab tu kita tidak boleh mampu mendidik anak dengan baik. Kamu risau kerana kamu tak mampu, kamu tak berjaya, contohlah kan. Dan Allah bagi 2 tips, falyattaqullah. Nombor 1, perbaiki diri kamu. So maksudnya jangan kejar anak dulu. Okey. Kejar diri kita dulu. Perbaiki diri kita, cara kita bercakap, mungkin cara kita berurusan dengan orang ke, dengan dia ke, kan. Kembalikan kepada takwa. Macam mana kita bertakwa dalam pengurusan hak orang lain, dalam pengurusan diri sendiri, takwa. Dalam urusan kita dengan dia, menyantuni mereka, adakan takwa. So takwa itu perlu menjadi kita punya personality. Yang kedua adalah wal yaqulu qaulan sadida. Gunakanlah perkataan dengan kaulan sadida, perkataan yang benar lagi baik. Sebab dia ada kaulan ma'rufah, dia ada kaulan layyina, kan. Kaulan sadida yang Allah guna ni, kata ulama tafsir pula, 2 konsep. Pertama, konten yang kita nak sampaikan pada anak. Fikir dulu. Kemudian yang kedua, pemilihan perkataan. So jadi gunakan kaulan sadida. Dan satu lagi, ittaqullah. Perbaiki diri kita agar kita sampai ke level bertakwa pada Allah. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustazah atas perkongsian pada pagi ini yang sangat-sangat menarik bagi saya. Ada momen sedih, ada momen kita macam macam tu kan. So saya harap pun ibu ayah yang menonton pada pagi ini pun dapat banyak sangat manfaatnya daripada perkongsian yang ada di dalam Dear Parents. So insyaAllah untuk bulan hadapan, bulan 9, Dear Parents kita stopkan untuk 1 bulan dan kita akan continue pada bulan 10. Tapi Ustazah Siti nak menjemput kepada semua ibu ayah yang ada di dalam Zoom kita pada hari ini untuk sama-sama hadir ke Hati Murni Berselawat pada 5 September 2026 pada hari Sabtu. So kita bawa sekali anak-anak kita, keluarga kita kan, untuk kita sama-sama orang kata melentur hati kita kan, diri kita dengan majlis-majlis ilmu dan juga selawat. InsyaAllah itu juga adalah sebenarnya satu proses. Jadi Ustazah Siti rasa sampai di sini sahaja dulu untuk podcast Dear Parents Hati Murni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk ibu ayah. Semoga ilmu yang dikongsikan pada hari ini sangat-sangat memberi manfaat dan juga panduan kepada semua ibu ayah yang menonton pada pagi ini. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Siti. Alhamdulillah.